Ya. Strike guys. Kan? Woi. Hey, tengok berada tu. Dia dengan joran kecil dia, tengok. Kan? Kena. Woo! Okey guys, assalamualaikum. Lama tak buat konten ni. Hari ni aku berada di kolam CNR Pendas. Kolam B kolam B. Aku main 3 jam. 3 jam dalam 100. Kita main 3 jam dulu. Tambahan masa 1 jam berapa? 40 tambahan masa dia. Korang tengok tu. Amoy sudah sembah ikan tu. Udang jual macam mana? Wah, Amoy tengah sembah. Apa lagi? Kita set up lah. Jangan tunggu lama-lama. Mana boleh kalah geng. Okay, jom. Kita set up dulu kan mata. Tengok geng Amoy lagi. Ini macam saya pun tak tahan tau. Mana kau makan? Situ ah, tepi ah. Cakap ah. Okay geng, ini aku pakai umpan hidup. Setup aku GT Pro. Leader aku Proga. Mainan aku Proga. Kita tengok lah. Bismillah. Untuk mainline aku guna 20 LB dari Proga Sabes. Leader 30 LB. Tengok, ada ketuk atau ada ketuk. Kalau ada, aku up. Kalau tak ada, kumpau tu. Berada tengah strike. Putus ah? Ayah, macam mana boleh putus lopan ah? GT langsir lah saya bos dekat sini. GT ah? Oh. Sudah kena you diam-diam Jadi dia sudah kena Wah, tag. Ada tag 200. 8,000. Oh, kalau tag dia bayar? Ha? Ya ke? Ha. Tag dia bayar. Oh. Semua dah gasak geng, aku pilih lagi ni geng. Oh, dia kalau kena tag dia bayar? Kebetai ah? Ada kebetai? Ada. Berapa tu kebetai? Aduh. Tu ada. Bukanlah, tu ada, tak ada. Ada atas, you pergi tengok. Ini saya punya, kebetai merah pun ada. Kecil kebetai no. Ha? Kecil kebetai no. Kecil kebetai tak ada? Macam mana saya boleh nampak ada kebetai? Apa ni orang? Kabel tie warna merah? Warna merah. Kabel tie warna merah. Dia pun nampak. Satu hari you tak kenal. Dia boatman tu Mah. You diam-diam boleh kena Boleh kan? Biarkan je. Awak diam-diam sudah boleh kena Ini saiz. Rok udang. Tunggu lama je ni tak ada kena.
Kena geng, jangan sampai kena. Aku dari sini. Aku tunggu dia tadi tak kena-kena Dia sampai kena. Memang aku tak ada bakal untuk main bottom ke apa ni. Strike. Masuk bawah kolong. Strike guys. GT guys. Aduh. Maci bye. Lancau ini kan. Hah? Kan? Woi. Hei, tengok brother tu. Dia dengan joran kecil dia, tengok. Ini size ada punya rod. Mana boleh tahan geng, dia je. Tengok. Umpan sama geng, tempat sama tapi oi. Tengok dia punya rod tu. Macam brother ni dia punya rod. Cara tengok geng, perut dia kecil tu. Ada tag tak? Ada tag. Tadi nanti tu tag lah. Ni tak ada tag. Aku tengah nak ambil okok geng dia makan. Sorry ya. Oi, apa ikan GT ah? Jauh. Wah. MJ guys. Okey geng, korang tengok geng. Rod apa aku guna untuk main SNR. GT Pro guys. Baru kena satu ah. Pintu besar memang boleh nampak tu besar. Putus ah, tak putus ah? Betul. Putus. Papi. Aku kumpau ni papi. Tak ada makan. Masih kumpau ni. Papi. Panggil ikan. Masuk bawah tu. Sangkut ah. Wah, tengok. Brother kita strike guys.
Dah tengok geng, dia strike geng. Dia je strike. Dia je strike ni. Mana kamera aku ni? Macam mana nak tukar? Asyik dia je strike. Manja. Kalau korang nak beli mesin katak dengan manja tu, korang boleh tengok wasabi dia. Wasabi dekat TikTok dia. Manja. Sudah pindah. Boleh lah sini. Sudah pindah. Hai. Apa main apa pintil pun. Makan. Mak Acibai. Strike guys. Strike di waktu gelap. Tak nampak lah. Ada tag ah? Tengok tag kau. Ada tak? Tak nampak lagi. Oh, besar bas. Tapi tak tahu nampak ke tak nampak dalam konten. Ada tag ah? Tulang ikan ada lah. Makan. Makan. Oh, amaci bye. Ada. Ingat lepas. Makan guys. Aduh. Makan geng. Makan. Ya. Apa ikannya ni? Tengok apa ikannya. Woi, kuatnya engkau. MJ lagi ya. Kambing. Woo! Brother, kita kena lagi guys. Tak boleh bangun. Tengok ah. Aduh, hai. Betul-betul ujung-ujung masa dia nak makan kambing Lembut tak ada? Kambing je dapat. Kalau ais setengah. Makan. Malan ni. Hai. Makan. Belanja dulu. Ini kali aku belanja sampai bontot. Maci bai lepas balik. Dia lepas balik. GT lah. Lepas balik Dua kali sudah geng.
Sekali pergi makan. Lagi. Lagi. Lepas balik. Oh. Kan? Kena. Woo. Oi. Udang. Ini GT guys. Ini Kopam GT. Asyik pam sama dia. Oh. Alah. Ya. Oi. Oh alah ni apa ikan oh? Kerapu ah? GT besar. Cair drag aku. Drag aku cair oh. Oi. Wow. Pasal aku tahan tam. Terpaksa tahan tam guys. Kita tengok bending GT Pro. Tali aku 20 LB je. Ya, jangan masuk dalam. Dah full drag pun keluar juga. Minit-minit akhir aku dah habis masak, baru nak makan. Oh. Banyak kuat ah. GT besar ah. Ada betul lah besar lah. Jangan mau masuk kipas, jangan masuk kipas. Baru tengok yang bending GT Pro. Layan lupa gian. Wah, GT guys. Oke geng, tamat sudah geng. Masa 3 jam aku di CNR Pendas. PNR Pendas. Kalau korang berminat nak turun sini boleh ya. Try. Kata Yora ada apa semua kan. Ni tak banyak, aku kena berapa ekor je, 4 ekor. Rabut banyak ah. Okay geng, apa-apa gerak.